Sekarang kau apa? Boleh. Wow, macam kat Thailand. Aku dah pernah rasa ni, sedap. Murah juga, RM7. Wow. Burger tunjuk. Dia buat aku nak rasa. Tapi aku suka. Nampak menyelerakan. Padahal aku baru lupa makan weh. Oh, tak apa. Kau nak apa-apa ke? Buttermilk chicken stick burger. Aku beli sebab yelah, kat kedai mana kau ada, kau order. Saya nak buttermilk burger, mana ada. Kau order burger daging ke ayam. Macam ni. Nampaklah berasa asap tu. Dia punya isi terkeluar kan? Tak panas pun. Memang pun. Dia panas dekat sikit-sikit je. Tapi berasa benda kan? Ni burger 7E dia kecil. Tapi dia sedap. Aku suka yang chicken tu. Dia bukan patty. Dia ayam betul. Maksudnya bukan macam Ramly burger kan. Aku bagi 7/10. Apa yang boleh improve? Aku rasa ayam dia jangan letak preser. Biar dia rasa betul-betul ayam chicken itu. So ayam dia kalau kau nampak, actually ayam dia digoreng dan ayam dia ada another flavour tau. Menyebabkan Buttermilk dia tak rasa. Buttermilk dia tu kurang sikit. Faham? Padahal sedap dia kalau letak banyak, letak betul-betul. Sekarang pukul 3.44. Bas pukul? Pukul 4. Korean spicy sausage bun and pau. Biasalah kalau roti sini memang isi dia kat tengah. Jauh lagi sabar jap. Tu tengok asap ni. Dia. Tu. Oh sedap, bau dia sedap. Korean, bau Korea. Dia sedap. Dia lembut lah. Aku memang suka pau. Sama. Kalau kau suka pau, kau ambil ni. No fair. Tapi dia panas apa? Tapi tadi ada buat sini. Kejut. Tadi ada buat sini kan? Dia kejut weh, sorry doh. Per 10. Kalau ni 6 euro. So dia sedap. Tapi ini sikit inti dia. Sikit dah rasa. Dia kata aku nak pedas sikit sebenarnya. Sebab dia kan spicy tapi dia macam tak rasa pedas. Wow. Okay. Besar ya ruang. Sebab kita dapat sini. Ruang kaki besar. Ada request nak adjust. Okay, kita adjust. Wow, mantap. Sumpah aku kagum tu. Sumpah kagum. Lah. Kita tak pernah naik bas. Sekarang pukul 6.30. Tadi bas kita orang gerak pukul 4 petang. Kita orang dah sampai Tangkap. So lagi berapa jam nak ke... Pukul berapa kita akan sampai JB? Kita orang tengah berhenti. Bas ni berhenti dekat petrol station R&R Pago. So lagi sejam setengah lah. Kita orang akan sampai ke JB. So bas kita orang tak penuh. Okay lah. Hai semua, update sekarang pukul 9 dah, 8.57. And saya selamat sampai ke Lakin Johor Bahru dengan Balkis. Ni barang-barang kita orang. So kita orang sedang menunggu Bapak Balkis untuk pick up and then balik and then mungkin makan sebab lapar. So that's all for day 1. Day kosong sebenarnya. Day 0. Kita tengok esok aktiviti kita apa. Okay? Bye.